أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Hormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi Masjid, para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita berkumpul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang, rahmatnya kepada kita semua, berkat kita menghidupkan rumah-rumah Allah ini insya-Allah. Dan pada malam ini kita akan menyambung pada tafsir daripada surah Ali Imran ayat yang ke-95 sehingga ke-97 insya-Allah. Jadi sebagai mukadimah saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ini agar jangan kita ini mempamerkan dosa, menunjukkan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin wa innal mujahara an ya'mal ar-rajul bil-layli 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah alayhi fayaqul ya fulan 'amiltu al-barihah kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap daripada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap daripada umatku ini mu'afa. Mu'afa ni maksud akan diampunkan. Setiap daripada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diampunkan illal mujahirin, melainkan orang-orang yang disebut sebagai mujahir. Bukan muhajir, mujahir. Kalau muhajir orang yang berhijrah. Kalau mujahir iaitu orang yang suka mendedahkan kesalahan diri mereka, orang yang suka menunjukkan dosa mereka, orang yang suka mendedahkan dosa mereka. Ini yang disebut sebagai mujahirin. Nabi SAW bersabda, semua umatku, kata Nabi SAW, akan diampunkan. Selagi mana kita ini umat Nabi SAW, insya-Allah Allah SWT akan ampunkan dosa-dosa kita, melainkan satu golongan ini yang Nabi sebut illal mujahirin, melainkan orang-orang yang mendedahkan dosa kesalahan mereka. Apa maksud di itu? Kata Nabi SAW, wa innal mujaharah, maka sesungguhnya yang dimasukkan sebagai mujaharah ini ialah an ya'mal ar-rajul, sebagaimana contohnya, sebagaimana seorang lelaki yang mengerjakan sesuatu perkara, suatu kesalahan, suatu dosa pada waktu malam. Dia melakukan dosa pada waktu malam, tak ada orang lain tahu pun, dia je yang tahu. Thumma yusbihu, kemudian sampailah pada waktu pagi. Kemudian pada waktu pagi Allah Ta'ala tetap menutupkan aibnya itu. Waqad satarahullahu alaihi, masih lagi dosa yang dia buat pada malam itu ditutup oleh Allah SWT, aibnya ditutup. Kemudian dia berkata, fayaqul, maka tetapi dalam masa dia berkata kepada orang lain, pada waktu pagi, pada malam ni dia buat dosa, Allah Ta'ala tutup aibnya. Kemudian pada paginya, sampailah ke pagi, Allah Ta'ala tutup aibnya. Sampailah pada waktu pagi, kemudian dia jumpa orang, kemudian dia cakap, ya fulan amiltul barihah kata wa kala, wahai
fulan, wahai kawanku, sesungguhnya malam tadi aku buat sekian, aku buat dosa sekian, aku buat dosa sekian. Maknanya dia menceritakan tentang dosa yang dia buat. Dia berbangga dengan dosa yang dia buat, dan diceritakan kepada ceritakan dosa-dosa itu pada orang lain. Wa qad bata yasturuhu rabbahu, sedangkan Allah Ta'ala menyimpan rahsia itu. Allah Ta'ala tutup aib dia, walaupun dia buat dosa malam tu, tak ada siapa yang tahu melainkan dia dan Allah SWT. Dan Allah Ta'ala tutup aib itu, tapi dia sendiri yang membuka aib tersebut, membuka dosa itu sendiri. Dia sendiri yang mengoyakkannya pada waktu pagi. Perlindungan yang Allah SWT sediakan oleh Allah Ta'ala sendiri. Perlindungan yang Allah Ta'ala sediakan oleh Allah SWT sendiri kepada mereka. Maka inilah golongan mujahid. Mudah-mudahan golongan mujahid ini kita dapat jauhkan dalam diri kita. Janganlah kita memamerkan ataupun berbangga-bangga dengan dosa yang kita lakukan. Ini tidak, kadang-kadang dalam hari ini orang berbangga-bangga menceritakan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Sebab itu kita ni mungkin ada sejarah hidup yang berbeza-beza, mungkin ada sejarah hitam dan sebagainya ke. Sejarah itu tak payah cerita kat orang. Tak payah cerita, cukuplah menjadi rahsia, tak payah nak cerita. Kerana kita cerita nanti akhirnya membawa kepada fitnah yang lain. Apatah lagi dia membawa kepada apa yang disebut dalam ayat ni, takut-takut kita berbangga dengan dosa kita tu. Alhamdulillah. Ada setengah juga saya tengok dulu pernah bangkit isu ada orang yang dia suka masukkan kat podcast dekat dalam internet, media sosial ni, dia cerita pengalaman dia. Dia cerita dengan bangganya, dia bercerita pengalaman dia membuat hubungan zina. Itu dia berbangga tu, na'udzubillah. Dia berbangga, dia cerita ini macam ni pengalaman dia dengan buat hubungan dengan bangsa ni. Dia boleh cerita macam tu. Padahal itu merupakan satu dosa yang jelas, merupakan satu dosa yang secara terang-terangannya merupakan satu dosa yang mana Allah SWT tutup aibnya bila dia melakukan dosa. Dan Allah SWT memberikan peringatan kepada kita, janganlah kita menunjukkan dosa secara terang-terangan. Apa yang kesalahan yang pernah kita buat, kita mohonlah ampun kepada Allah SWT. Nabi SAW sendiri pun bila ada di kalangan umat daripada kita ke zaman Nabi SAW, sahabat di kalangan tu ada yang perempuan yang melakukan zina, Nabi berpaling, tak nak. Bila dia mengaku dia melakukan zina, Nabi berpaling. Nabi tak nak, kalau boleh Nabi tak nak dengar apa yang perkara yang dia telah lakukan itu. Kenapa? Kerana ia merupakan satu dosa kan? Tapi disebabkan kerana dia, perempuan tu kerana rasa bersalah, rasa berdosa, dia nak jalani hukuman hudud, maka dia kata tak apalah, biarlah dia jalankan hukuman hudud, biarlah dia terlepas dekat dunia, janganlah nanti dia diseksa di hari akhirat. Sampailah orang yang nak dikenakan hukuman hudud pun dia tengok dalam Islam ni punyalah jaga. Kalau perempuan ni tengok, kalau tengah mengandung tak dikenakan lagi hukuman. Lepas dah bersalinkan anak tu pula disusukan dan sebagainya, sampai tempoh masa barulah dia berikan hukuman. Dia punya tempoh yang sangat panjang. Dan memang dalam Islam bagi kita, janganlah kita membuka keaiban diri masing-masing bila mana Allah SWT menutup keaiban diri kita. Jadi mudah-mudahan bukan perkara ni nak bagi tahu supaya buat dosa senyap, tak, bukan nak galakkan, jangan buat depan ni kita galakkan senyap buat dosa, bukan. Maknanya bila ada dosa kita buat yang dah lepas tu lepas, jangan diceritakan, jangan buat lagi. Itu dia punya peringatan je. Allah Ta'ala alam. Itulah sikit sebagai mukadimah pada malam ini, dan insyaAllah kita akan sambung terus pada surah Ali Imran ayat yang ke 95, 95, 96, 90, 97. Jadi pada malam ini kita akan tengok berkaitan ayat-ayat yang mana menunjukkan bahawa rumah ibadat yang pertama sekali dibina disebut dalam Al-Quran ialah Kaabah yang berada di Mekah. Rumah ataupun Baitullah, rumah ibadat yang pertama dibina adalah Kaabah yang berada di Mekah, bukannya di Masjidil Aqsa, tapi di Kaabah.
Dan Allah Ta'ala sebut juga beberapa keajaiban yang ada di Mekah. Salah satunya ialah makam Ibrahim. Dan kemudian Allah SWT menyebutkan tentang kefarduan haji bagi yang mampu, dari sudut mentalnya, fizikalnya, keselamatan harta dan sebagainya. Nanti kita akan tengok sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-95, "Qul sadaqallah." Katakanlah wahai Muhammad, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'u, maka ikutlah agama Ibrahim yang ikhlas, hanifah, berdasarkan tauhid. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah ia daripada kalangan orang-orang yang musyrik. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia beribadat, wudi'a lin-nas lilladzi bi Bakkah, yang mula-mula dibina untuk manusia beribadat kepadanya, iaitu Baitullah. Baitullah yang di Mekah, di Bakkah. Bakkah tu Makkah sama maknanya. Mubarakan, yang diberkati. Wahudan, dan dijadikan petunjuk hidayah bagi seluruh umat manusia. Fihi ayatun bayyinat, di situ padanya itu di Mekah itu ayatun bayyinat, ada tanda-tanda keterangan yang menunjukkan kemuliaannya. Antaranya maqam Ibrahim, antaranya ialah makam Nabi Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina, dan sesiapa yang masuk ke dalamnya, ke dalam mana tu? Bukan ke dalam makam Nabi Ibrahim, bukan, ke dalam Mekah. Wa man dakhalahu kana amina, maka sesungguhnya tenteramlah dia. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan Allah Ta'ala mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu kepada sesiapa sahaja, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu sampai kepadanya. Wa man kafara, dan sesiapa yang kufur, ingkarkan kewajipan ibadat haji itu, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kaya, tidak berhajatkan kepada sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita lihat 3 ayat daripada surah Ali Imran
Kalau kita lihat pada ayat yang ke-95, Allah SWT menyebutkan kul sadaqallah, katakanlah wahai Muhammad, benarlah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah wahai Muhammad, benarlah semua apa yang Allah SWT sampaikan di dalam firman-firmannya. Kalau kita lihat daripada ayat sebelum daripada ini, antaranya Allah Subhanahu wa taala pada yang lepas Allah Taala mengkhabarkan bahawa Tuhan itu tidak mengharamkan, ini kisah tentang Nabi Yaqub kan. Tuhan ni Allah Taala tidak mengharamkan apa pun pada asalnya ke atas Bani Israel kecuali apa yang diharamkan oleh Nabi Yaqub ke atas dirinya. Kerana apa? Dia sendiri mengharamkan untuk atas suatu urusan tertentu, sehingganya turunnya kitab Taurat. Dalam kitab Taurat bertepatan dengan apa yang Nabi SAW baca dalam Al-Quran, tetapi orang Yahudi ini mendustakannya. Maka Allah SWT memberikan kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah kepada mereka orang Yahudi yang cuba mendustakan kata-kata kamu, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah kepada mereka kul sadaqallah, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menepis kata-kata mereka yang mengatakan bahawa antaranya ialah yang berkaitan dengan Nabi Yaqub ini. Mereka mengatakan bahawa Nabi Yaqub mengharamkan makan daging unta, contohnya. Dan benda tu dia kata kekal haram sehinggalah ke hari pada zaman Nabi SAW. Dan bila Nabi SAW makan susu unta, daging unta, mereka menempelak Nabi Muhammad SAW, kata benda ni haram. Kalau kamu kata kamu ikut ajaran Nabi Yaqub, ajaran Nabi-Nabi sebelum ni, maka kenapa kamu makan benda tu? Itu dia punya pusing orang Yahudi. Maka Allah Ta'ala jelaskan bahawa sebenarnya Nabi Yaqub tidak mengharamkan apa pun, tidak mengharamkan apa yang diturunkan, melainkan dia mengharamkan untuk dirinya saja. Sebab apa? Sebab dia, antara riwayat menyebutkan dia ada sakit saraf. Jadi benda-benda tu antaranya dia bila dia sihat, dia bernazar supaya dia tak nak makan benda tu. Maka benda tu adalah diharam. Nabi Yaqub mengharamkan untuk dirinya saja, bukan untuk semua kaumnya. Tapi selepas daripada itu Allah SWT mengharamkan terus kepada kaum-kaum Bani Israel selepas daripada itu. Kerana apa? Bukan kerana mereka ni taat, tetapi kerana mereka ni tak dengar cakap, nak haram sangat, haram terus, tak boleh makan. Ini pegangan orang Yahudi, dan itu juga termaktub dalam kitab Taurat mereka. Sehinggalah bila datang Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW dengan syariatnya membolehkan perkara-perkara yang diharamkan sebelum daripada itu, maka dibolehkan dan dibenarkan mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi orang Yahudi ni dia kata, inilah tak ikut, dusta. Maka Allah Ta'ala membalas kata-kata mereka. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kepada orang Yahudi terutamanya, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah SWT. Apa yang Nabi katakan itu sebenarnya datang daripada Allah SWT. Dan Allah SWT tegaskan kepada mereka, apa yang aku katakan adalah benar, apa yang aku firmankan dalam Al-Quran adalah benar. Tak payah nak kata Nabi SAW ni cakap benda tak betul dan sebagainya, Nabi sesat dan sebagainya. Maka Allah SWT sebut fattabi'u millata Ibrahim, maka ikutlah kamu akan agama Nabi Ibrahim yang ikhlas, hanifan, musliman, yang hanif, yang ikhlas berdasarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan untuk Rasulullah SAW, katakan lagi kepada mereka, jika benar kamu mendakwa bahawa kamu adalah pengikut Nabi Ibrahim, maka ikutlah ajarannya yang berpaksikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan syirik seperti mana yang kaum Yahudi lakukan. Syirik orang Yahudi ini macam-macam. Antaranya mereka mengatakan bahawa Nabi Uzair itu adalah anak Tuhan. Itu benda yang paling syirik, yang paling besar. Dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan semata-mata kerana dia ni orang Yahudi ni dia betul, dia kitab dia betul, kitab Taurat, walaupun Haidah dah diseleweng, tapi apa yang dia selewengkan ialah dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahawa Nabi Uzair adalah anak Tuhan.
Begitu juga orang Nasrani, dia mengatakan bahawa Nabi Isa itu anak Tuhan. Itu di antara penyelewengan yang mereka lakukan. Kalau benar mereka ni mengikut ajaran Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Yaqub, apatah lagi Nabi Ibrahim, yang mereka mendakwa bahawa Nabi Ibrahim adalah daripada kalangan Yahudi. Sebelum ni kan disebut. Sedangkan benda itu tak betul. Nabi Ibrahim datang dulu, Nabi Yahudi ni ataupun Nabi Yaqub ni datang kemudian. Yaqub ataupun nama lain ialah Israel, datang kemudian. Jadi mana mungkin benda yang datang dulu boleh claim yang kemudian. Itu juga di antara penyelewengan yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah Nabi Ibrahim itu daripada kalangan orang yang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang-orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan bahawa mereka ni mengikut ajaran Nabi Ibrahim, maka dia kena ikut sebenar-benarnya Nabi Ibrahim punya ajaran. Ajaran Nabi Ibrahim tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Maka kalau dia benar dia mengikut ajaran Nabi Ibrahim, maka dia hendaklah memutuskan ataupun apa yang berkaitan dengan mensyirikkan Allah SWT. Tapi apa yang terjadi sebenarnya berbeza. Inilah perangai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lilladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia beribadat kepadanya ialah Baitullah. Ialah Baitullah lilladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia beribadat kepadanya ialah Baitullah di Mekah yang berkat dan dijadikan petunjuk hidayah bagi manusia. Allah SWT menyatakan bahawa rumah ibadat pertama yang dibina oleh manusia di atas muka bumi ini ialah Baitullah, iaitu Kaabah yang berada di Bakkah. Bakkah ni juga boleh kita makna yang sama dengan perkataan Mekah. Bakkah dengan maksud berkat, yang berkat, bi Bakkah mubarakan. Dalam ayat yang ke-95 ini Allah SWT mengarahkan, kalau kita tengok ayat sebelum daripada ini, Allah SWT mengarahkan kita ni mengikut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS berdasarkan wahyu daripada Allah SWT, iaitu mentauhidkan Allah SWT, meninggalkan syirik terhadap Allah. Ini dia punya asas kepada pensyariatan, kepada pengibadatan. Mestilah mentauhidkan Allah Ta'ala dan tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengikut perbuatan Nabi Ibrahim yang menghormati dan mengagungkan Kaabah dengan cara tawaf, mengerjakan haji ke Baitullah. Dan haji ini adalah di antara salah satu ciri keistimewaan ajaran Nabi Ibrahim AS. Haji lah kan. Dia datang dah lama dah, ibadat haji ni dah lama. Dan orang Yahudi ni dia menginginkan agar Baitul Maqdis itu lebih istimewa. Tetapi Rasulullah SAW mahukan Kaabah ini berada di Mekah. Kiblat itu berada di Mekah. Maka Allah SWT menjawab dahulu ayat ini bahawa Kaabah dahulu yang dibina sebelum daripada Baitul Maqdis. Ini antara klaim-klaim orang Yahudi lah, sebab mereka nak muliakan diri mereka. Maka Allah SWT menjawab kata-kata mereka bahawa yang sesungguhnya yang terawal dibina ialah Mekah. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah daripada Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhu yang menceritakan, aku bertanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang mula-mula dibangun? Maka Nabi SAW pun menjawab, Masjidil Haram. Ayyu masjid wudi'a fil ardi awal? Qala al Masjidil Haram. Qultu thumma, kemudian lepas Masjidil Haram, selepas tu mana lagi? Masjid mana pula? Qala al Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa yang kedua. Qultu kam bainahuma?
Berapa lamakah jarak di antara keduanya? Jarak dibina 40 tahun, 40 sana. Qultu thumma ay, kemudian masih apa lagi? Sahabat tanya. Thumma haitsu adrakta as-salata fasalli fa kulluhuma masjid. Maka Nabi SAW jawab, kemudian tempat di mana kamu, bila mana kamu mengalami waktu solat, maka solatlah padanya, kerana semuanya adalah masjid. Ini di antara kenyataan Nabi SAW yang menyebutkan bahawa yang pertama sekali dibina ialah Baitullah di Mekah, kemudian barulah di Masjidil Aqsa. Lilladhi bi Makkah, iaitu Baitullah yang berada di Mekah. Bakkah merupakan salah satu nama lain daripada kota Mekah yang terkenal. Bakkah ataupun Mekah sama. Menurut pendapat, dinamakan demikian kerana kota Mekah dapat membuat hina orang-orang yang zalim dan angkara murka. Kenapa dinamakan Mekah itu? Kerana dapat membuat hina kepada orang-orang yang zalim dan angkara murka. Dalam kitab tafsir Ibn Katsir. Dengan kata lain, mereka menjadi hina dan tunduk bila mana memasukinya. Ini memang istimewa lah, tempat yang namanya Tanah Haram ini, di Masjidil Haram ini. Siapa-siapa yang buat dosa tu memang bila masuk tu dia macam habis, dia tunduk. Allah Ta'ala menundukkan ego-egonya. Kan, tak ada siapa yang datang dalam keadaan dia berbangga dengan sesuatu yang bagus, dia balik pun dia rasa bagus. Mungkin ada, tapi itu jadi istidraj. Kalau tak ada, kalau betul-betul dia datang tu kerana ikhlas kerana Allah SWT, tapi kalau tak ikhlas pun, kalau Allah Ta'ala dah jemput dia datang, memang diuji sungguh kat sana. Itu tak payah, banyaklah pengalaman-pengalaman, tak payah cerita lah. Mungkin pengalaman peribadi pun ada juga kan, tuan-tuan semua. Bila kita berada di sana tu memang suatu perasaannya berbeza kan. Sebab itu kalau tanya nak pergi sana lagi tak? Nak, walaupun serabut tu kenapa tak serabut dia kan? Pergi Mekah, pergi serabut tu kan, siapa tak serabut? Nak urus kat immigration-nya, itu lagi panggil Arab ni lagi. Itu macam-macam, yang ramainya orang ikut tak ya pun angin-angin juga. Jadi tapi dah pening-pening itu pun bila tinggal nak pergi lagi. Itulah keistimewaan Mekah. Itulah keistimewaannya yang tidak ada di tempat lain. Kita mungkin kalau tuan-tuan pernah pergi London ke mana kan, jadi cikgu pergi mana berjalan ke, tempat yang kita pergi lepas tu kita nak pergi lagi tak ada, kita teringin sangat. Nak pergi lagi tak adalah. Dah pergi sudah sekali cukuplah pengalaman. Tengok Bosnia contohnya kan, apa lagi tempat-tempat yang cantik ni kan, pemandangan sonok lah, cantik. Nak pergi lagi, dah cukuplah tu, dah pergi. Tapi berbeza dengan Mekah ni. Mekah ni bila dah pergi nak pergi lagi. Tengok gambar Kaabah tu, bila boleh pergi lagi kan. Jadi itulah perasaannya berbeza. Itulah ketenangan yang Allah SWT berikan kepada Mekah. Dan maksudnya Kaabah ialah rumah yang pertama dibina untuk beribadat kepadanya dengan menghadap solat kepadanya, tawaf di sekelilingnya, beriktikaf di situ, iaitu rumah yang berada di Mekah. Rumah yang disebut sebagai Bakkah. Itulah keistimewaan Mekah. Jadi di antara amal ataupun ibadat yang paling istimewa, antara istimewa lah saya boleh katakan ialah tawaf di Masjidil Haram. Itulah di antara amalan ibadat yang paling istimewa. Kalau tanya saya, itulah yang paling istimewa, yang tak ada di sini. Lepas itu kita bila kita pergi Masjidil Haram, tak ada solat sunat tahiyatul masjid. Yang ada tawaf. Betul-betul pusing tawaf kan, tak mau pusing. Fikiran melayang pun tak apa, bertawaf kan. Tawaf. Itu dia punya keistimewaan dia. Tawaf ni adalah dia ada dia punya kelebihan dia sendiri. Dinamakan Mekah juga yang berarti membinasakan ataupun mengurangkan.
iaitu kerana Makkah mengurangkan dosa kesalahan mereka yang datang beribadat kepadanya. Itu juga dinamakan sebagai Makkah, maksudnya mengurangkan, membinasakan. Membinasakan apa? Mengurangkan apa? Mengurangkan dosa kesalahan orang yang datang beribadat. InsyaAllah sebab itu mereka yang datang beribadat di Makkah menunaikan umrah dan haji, bila balik itu sebagaimana bersih, jauh daripada dosa. Lepas tu buat dosa barulah. Tapi hidup bersih, insya-Allah. Lepas tu bila pergi balik haji, imannya balik, masya-Allah. Lepas tu imannya mulalah bergoyang. Lepas dah sebulan dua. Kalau yang betul-betul mabrur, insya-Allah dia terus kekal pergi masjid, istiqamah, solat hajat, solat tahajud dan sebagainya. Jaga semua benda-benda baik, mulut jaga. Kalau dulu suka mengumpat orang, lepas balik dah tak mengumpat orang dah. Macam-macam lah. Yang baik-baik semua dah. Jadi nak maintain benda tu yang sebagai mabrur. Kalau dia betul-betul dia ingat balik perasaan dia masa dia pergi menunaikan haji, beribadat, minta ampun kepada Allah SWT, dengan azam balik untuk berubah, maka insya-Allah Allah SWT akan berikan apa yang dihajatkan. Juga bermakna menghapuskan pemerintah yang zalim, menundukkan kesombongan mereka seperti yang berlaku kepada Abraha. Inilah juga antara keistimewaan Mekah, menundukkan pemerintah yang zalim, menundukkan orang-orang yang sombong. Sebagaimana Abraha yang berlaku kepada Abraha yang berlaku kepada Abraha ni memang tragis lah. Tragis itu paling tragis lah. Nak cuba nak hancurkan Kaabah, Allah Ta'ala hantar tentera-tentera tu. Itu yang paling tragis. Jadi jangan pula kita pergi ke Mekah ada perasaan nak cuba memusnahkan, na'udzubillah, ataupun membuat benda-benda yang onar di sana. Pasti Allah SWT akan membalasnya. Allah Ta'ala akan menundukkan sesuai dengan nama Mekah itu sendiri. Dia akan menundukkan siapa saja yang cuba melakukan sesuatu kebinasaan. Mekah pula bermakna sibuk ataupun memecah, mencari dan menundukkan, juga bermakna sedemikian. Kerana orang yang sombong yang datang ke Mekah, Allah Ta'ala akan tundukkannya. Juga kerana ramainya orang yang datang menyebabkan dia menjadi sesak, sempit, bersesak-sesak. Itu juga disebut sebagian yang disebut sebagai Makkah. Dan Allah SWT juga mengatakan bahawa bumi Makkah itu diberkati dengan banyaknya dunia, manfaat dunia dan akhirat. Itulah Makkah yang diberkati, satu tempat yang berada di lembah, tempat yang kering kontang, tetapi Allah SWT berikan manfaat yang banyak di sana. Manfaat dunia ada, manfaat akhirat pun ada. Orang pergi sana nak beribadat, dia dapat manfaat akhirat. Orang pergi sana dia nak apa? Nak berbelanja, shopping, kan? Dapat juga shopping tu. Dapat balik nanti penuh, dibawa bagi cucunya apa semua penuh. Kan? Penuh barang-barang semua. Habis semua dia borong ni kedai-kedai tu. Dia dapatlah juga. Dia dapat juga manfaat dunia tu. Tapi yang sebaik-baiknya adalah manfaat akhirat. Antara manfaat akhirat di Mekah ialah pahala yang berganda. Setiap kali solat di tanah haram Mekah, pahalanya 100,000 kali ganda daripada solat di tempat lain. 100,000 kali ganda, bukan 100 kali ganda, 100,000 kali ganda berbanding dengan solat. Ini antara benda yang kita kejar lah. Lepas tu kalau kita pergi Mekah, kalau pergi buat umrah sebagainya, tengok package tu. Package tu kalau boleh biar lama dekat Mekah. Biar lama dekat Mekah. Jangan lama banyak dekat Madinah. Dekat Madinah ni kita nak ziarah Nabi je. Yang lamanya biar kat Mekah. Jangan nanti kalau package 12 hari dekat Mekah 4 hari. 3 hari dekat Taif. Berjalan itu semua. Taif lah, pergi ke mana lah, Tabuk lah, semua. Lepas tu baki 5 hari dekat Madinah. Tak kena. Tapi bila kita nak buat umrah, biar lebih 8 hari dekat Mekah contohnya. 2-3 hari dekat Madinah cukup lah. Dan Madinah nak berziarah Nabi. Yang lama kat Mekah. Sebab apa? Kelebihan solat berganda pahalanya 100 kali ganda berbanding tempat lain. Kalau di Madinah pahalanya 1000 kali ganda. Kalau di Masjid Nurul Hidayah
27 kali ganda berjemaah. Ini jauh beza tu, 1000 dengan 27. Jadi kalau nak pahala lebih, semayang kat sana, semayang kat sana, kena pergi sana, modal pula lebih kan. Itulah kelebihan tempat di tanah haram. Ia menjadi pedoman, petunjuk kepada manusia sebagai tempat menghadap solat, dan menjadi tumpuan manusia rasa rindu kepadanya di dalam hati mereka. Satu hadis berkaitan dengan pembinaan Kaabah, daripada hadis yang tadi saya pernah sebutkan tadi, jaraknya 40 tahun. Yang seterusnya, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata yang menunjukkan kemuliaannya. Antaranya ialah makam Nabi Ibrahim. Di antara tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemuliaan Kaabah, iaitu terdapat sebuah batu yang dinamakan sebagai makam Ibrahim, iaitu batu tempat Nabi Ibrahim berpijak, lalu berbekas kesan tapak kakinya. Itu namanya sebagai makam Ibrahim. Makam ini bukan kubur. Dulu kadang kita fikir makam ni kubur. Bukan, makam ni dia kesan tinggalan, kesan tinggalan sesuatu Nabi tu. Lepas tu kalau pergi ziarah-ziarah Mesir ke mana kan, kita kata ini makam Nabi ni, makam Nabi ni. Tengok makam, pikiran kita kalau mungkin makam ni macam kubur. Bukan, makam ni tak semestinya kubur. Kalau kubur sebagai kubur lah. Tapi makam ni adalah kesan. Maka makam Ibrahim ialah kesan batu tempat Nabi Ibrahim berpijak, lalu berbekas kesan tapak kakinya. Ketika mana dia nak membina Kaabah, maka Allah Ta'ala lembutkan batu itu untuk dia berpijak kakinya yang tidak beralas. Dan di antara tanda-tanda keagungan kekuasaan Allah SWT di bumi Mekah juga kita boleh lihat, ialah antaranya adanya telaga Zamzam. Telaga Zamzam ni suatu kehebatan kekuasaan Allah SWT, yang mana airnya itu tidak putus-putus, diminum jutaan orang, tak pernah kering, melainkan beberapa waktu. Pernah juga kering kerana perbuatan manusia. Pernah kering. Tapi saya tak sempat nak kaji bila kering tu, tuan-tuan tengok sendiri bila waktu kering tu. Tapi pernah kering, air Zamzam pernah tak keluar. Dan juga di antara di sana juga adanya Hajarul Aswad, yang sunat kita pergi menciumnya itu. Sunat bagi yang mampu, bukannya hukumnya wajib. Sunat. Saya pernah nak cuba pusing dekat, pergi tolak habis. Pusing lagi, tolak lagi, lala tak pergi, tengok jauh je dah lambai. Tak pernah lagi. Jadi mungkin ada yang pernah dapat tu rezeki. Kalau boleh janganlah dapat dengan sebabkan kerana kekuatan diri kita kan. Kita rasa kita kuat, tak harap lagi kuat lagi. Situ kan. Saya tak boleh lupa lah, saya pernah nampak depan mata saya sendiri. Itulah sebab pasal benda tu sunat je kan, tak payah kita nak bekerja sangat. Ada seorang makcik ni, saya ingat makcik Indon tu, Indonesia memang dia tegel sikit. Makcik tu cuba masuk kan, bila dia masuk dia dapat cecah aja sikit tu, terus ditarik, terus ditarik, kemudian dengan Allah, dengan tudungnya habis cabut kan. Lepas tu tergantung badan dia, kaki dia tak jejak tanah. Kaki dia tak jejak tanah. Ya Allah, sebab apa? Sebab dia kecil. Lepas tu dah orang dah ramai, dia tak jejak tanah, habis dia gitu gerak-gerak tu, tergantung gitu. Dahsyat tu. Sanggup dia masuk ke nak dapatkan cium Hajar Aswad tu. Ada yang kata batu asalnya putih, tapi lama dah hitam kan. Kerana masing-masing itulah buat benda yang bukan. Tapi kalau dapat sentuh, alhamdulillah kan. Kalau tak dapat pun tak apalah. Orang kata wangi kan. Kata minyak wangi lah kan. Batu tu tak minyak wangi lah benda tu kan.
Memang letak minyak wangi. Itu tak perasan kan? Nanti askar tak minyak wangi tu balik tu. Oh wangi Masya Allah tu. Sium tempat jual suat. Memang wangi, minyak wangi. Wangilah. Ada tanda jelas yang menunjukkan keagungan Allah SWT dan kemuliaan tanah haram juga ialah keamanannya. Wa man dakhalahu kana amina. Sesiapa yang masuk ke dalamnya maka aman. Sesiapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, masuk ke tanah haram seluruhnya, dia akan aman, dia akan selamat. Hatta orang-orang kafir Quraisy semasa zaman jahiliah juga tidak akan membunuh musuh mereka di dalam tanah haram. Mereka akan halau dulu baru bunuh. Pernah juga Nabi ada awak yang jahat pada ketika itu menghina Nabi dan sebagainya. Sahabat dia tak bunuh kat tanah haram, dia bawa keluar ke tanah haram baru dikerjakan. Tanah haram dia punya keistimewaan. Itulah keistimewaan tanah haram. Itu tanah haram ni tempat yang aman. Tempat yang aman. Kalau kita fikir tempat tu sekeliling tu dah bergolak, macam-macam. Sehingga ke hari ni lah kita tengok tempat bergolak sebagainya. Alhamdulillah Allah SWT berikan keamanan di sekitar kawasan tanah haram ini. Sehingga hari ni dah 1400 lebih lah tempatnya aman. Padahal sekitar itu macam-macam berlaku, peperangan dan sebagainya. Itulah di antara kelebihan tanah haram. Mudah-mudahan dia kekal. Allah SWT memelihara tempat tersebut. Kemudian Allah SWT mewajibkan haji bagi sesiapa yang berkemampuan. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang ada kemampuan dari sudut fizikal, sihat tubuh badan, maka kerjakanlah ibadat haji. Ada kemampuan dari sudut kewangan, maka pergilah menunaikan ibadat haji. Walaupun dari sudut perundangan kita ni, zaman kita ada kuota haji kan. Tapi kalau tuan-tuan ada, saya dimaklumkan tahun ni pun ramai yang tolak. Ramai tolak sebab tak mampu punya. Jadi ada kuota. Jadi saya dengar dia kata memang dia dah select dah. Siapa yang nak pergi, dia tengok juga duit dalam akaun. Betul, kalau yang belum pergi ada kemampuan ke, cubalah apply. Maka ada rezeki dapat pergi kan. Yang penting sihat tubuh badan. Kesihatan yang sihatnya saya tak pasti yang terkini lah syarat dia macam mana. Siapa yang belum pernah pergi, doalah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan peluang. Mana tahu ada orang nak sponsor pergi haji kan. Kita tahu orang kampung ni tahu susah, dia teringin nak pergi haji kan. Tapi mana tahu Allah Ta'ala makbulkan, Cikgu Razak belanja contoh kan. Cikgu Razak dah banyak kali dah pergi kan. Jadi betul Cikgu Razak nak belanja, boleh belanja orang jemaah kat masjid ni kan, yang belum pernah pergi. Itu besar tu dia punya ganjaran tu. Ataupun kalau pergi melalui swasta kan. Siapa yang ada kemampuan pun silakan. Hari ni kalau package B40 berapa, 15 kan? 15. Yang kalau tak 30 kan. Bila kita nak pergi tahun ni insya-Allah. Doa-doakanlah dimudahkan, memudahkan urusan. Jadi kalau dah cukup syarat, kita ada kemampuan, ada kesihatan, ada ruang untuk pergi. Jangan berkira-kira tentang duit tu. InsyaAllah adalah rezeki tu. Adalah rezeki tu Saya sebut ni sebab saya pun pengalaman saya pergi menunaikan haji pun bukan ada duit. Dapat tawaran tahun 2018. Tengok mana kocik duit. Tapi alhamdulillah ada cukup cukuplah duit terik ni apa semua, macam rumah apa semua, alhamdulillah ada, dapat dah pergi sebelum harga berubah tu. Lepas tu harga dah berubah. Masa tu 9,000, 10,000. Jadi kalau belum daftarlah. Dan Allah Ta'ala mengingatkan di akhir ayat bahawa sesiapa yang ingkar, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan sesiapa yang ingkar akan kewajipan haji ini, maka dia berdosa.
jika dia tidak mahu pergi. Dia ingkar, dia ada kemampuan, dia semua dia ada, dia tak nak pergi, maka dia berdosa. Kalau dia ingkar terus, boleh jadi sampai kepada tahap kafir. Sedangkan Allah Ta'ala tidak berhajat kepada amalan atau perbuatan mana-mana makhluknya. Dan sesiapa yang sudah mampu tapi masih tidak mahu mengerjakan haji, maka dia telah ingkar akan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah di antara peringatan kepada kita agar sama-sama kita ini menjaga amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemampuan yang kita ada, kalau kita mampu pergi, insya-Allah pergilah. InsyaAllah Allah SWT akan mempermudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat, insyaAllah. Sekali itu sahaja perkongsian pada malam ini. Apa yang daripada Allah SWT minum hari kelemahan hari saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita kafar. Subhanallah.